Assalamualaikum. Hari ni saya nak kongsikan 3 sebab tak pandai mengaji di usia senja. Yang pertama, last belajar mengaji masa kecil-kecil dulu. Kedua, dah lama tinggal Quran. Sampai Quran pun dah lama tak buka. Dan yang ketiga, gunakan kaedah menghafal waktu kecil-kecil. Jadi bila dah besar, banyak huruf yang tak kenal. Sebab tu kami nak bantu anda mengaji semula daripada bawah dengan menggunakan kaedah shortcut. Alhamdulillah, ramai pelajar kami yang dah boleh kenal huruf dan baca ayat bersambung. Walaupun dulu dia tak reti mengaji langsung. Kaedah mengaji kami ni khusus untuk orang dewasa berumur 45 tahun ke atas. Sebelum tu, belajar dulu kenal 2 huruf yang ramai orang selalu keliru ni. Kami dah sediakan video untuk anda belajar. Tak sampai 5 minit pun. Kalau rasa sesuai, boleh teruskan belajar. Kalau tak sesuai, tak ada paksaan. Jadi, tekan butang learn more ataupun klik link di bio profil kami sekarang.